Assalamualaikum guys. Soalan, macam mana nak tolong sahabat-sahabat kita di Palestin, saudara-saudara kita di Palestin yang musnah harta benda kan akibat peperangan, akibat serangan-serangan yang tidak berperi kemanusiaan daripada Israel. Jadi di sini saya nak share macam mana kita boleh tolong sahabat-sahabat kita, saudara-saudara Islam kita di Palestin. So apa yang kita boleh buat adalah, tuan-tuan puan, kita pergi dekat TikTok kan, kebelakangan ini ada banyak orang-orang Palestin yang masuk dalam TikTok yang share apa yang diorang lakukan di sana lah. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita tekan semua butang-butang share, butang like, butang follow kan. Kemudian itu satu, dia akan dapat pendapatan lah daripada TikTok sekiranya konten mereka tu viral kan. Nombor 2 nya ialah kalau anda lihat pada bio tu ada GoFund kan. So dekat situ juga kita boleh kita boleh derma lah kan. Boleh derma dekat link GoFund yang diorang buat tu. Dengan demikian itu sikit sebanyak kita boleh bagi derma sumbangan terus kepada mereka kan, tanpa lalu mana-mana agensi dan sebagainya. Kadang-kadang kita tahulah ada agensi-agensi yang dekat Malaysia ni pun kan ada bermasalah juga, yang mana kita letak duit kepada diorang kan, masalahnya duit tu tak sampai kepada sahabat-sahabat kita, saudara-mara kita secara terus di Palestin. Jadi apa yang kita boleh buat kan, kita pergi kat TikTok tu, boleh nampak saudara-saudara kita dekat Palestin, dekat Gaza tu share video-video mereka kan. Apa kata kita like, kita follow, kita share dan kita komen panjang-panjang kan. Kadang-kadang kalau boleh, kalau diorang tengah buat live tu kan, kita bagilah, bagi bunga ke, bagi harimau ke, bagi singa kan, kita sumbang kepada mereka. Dengan demikian itu insyaAllah duit tersebut, sumbangan tersebut terus sampai kepada mereka di sana kan. So tangan yang beri itu lebih baik daripada tangan yang menerima, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah kan. Jadi dengan harapan sedekah-sedekah kita itu mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Alright tuan-tuan, jangan lupa F1 banyak share, repost video-video yang dikeluarkan oleh penduduk-penduduk Gaza dekat dalam video-video F1 ini. Alright tuan-tuan, jom kita sama-sama membantu sahabat-sahabat mereka dalam kesusahan. Mana dah tahu kan, mungkin satu hari nanti kita pula yang berada dalam keadaan tu dan memerlukan bantuan daripada orang lain untuk membantu kita. Alright tuan-tuan, itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.